Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita panaskan frozen puree menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Untuk lebihan puree buah, anda boleh letak dalam bekas dan bekukan untuk dijadikan stok. Ini pula frozen puree-nya dikeluarkan dari peti. Anda juga boleh panaskan frozen puree sambil masak nasi kukus. Letakkan warung manis di atas penutup. Kemudian, letakkan bekas frozen puree. Tutup dan kukus selama 15 hingga 20 minit suhu 100 atau waroma speed 2 atau 3. Dah siap! Angkat bekas ini dengan hati-hati untuk elakkan terkena panas. Mudah je kan? Selain itu, anda juga boleh defrost di bahagian chiller atau rendam dalam air yang panas ataupun menggunakan microwave atau food warmer. Mana-mana cara pun boleh.